Pernahkah awak lihat kapal kontena yang besar macam bangunan? Soalannya nampak mudah tapi sebenarnya pelik. Kapal itu sangat berat dan bawa beribu-ribu kontena, tapi ia tidak tenggelam. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Jom kita fahami jawapannya dengan cara yang paling mudah. Ramai orang fikir sesuatu yang berat mesti tenggelam. Tetapi sebenarnya yang menentukannya terapung atau tenggelam ialah satu perkara lain. Namanya ketumpatan. Ketumpatan bermaksud betapa padat sesuatu objek itu. Besi sangat padat, sebab itu seketul besi akan terus tenggelam dalam air. Namun kapal bukan sekadar seketul besi. Di dalam badan kapal terdapat ruang kosong yang sangat besar. Ruang kosong ini dipenuhi udara. Apabila besi digabungkan dengan banyak ruang udara, ketumpatan keseluruhan kapal menjadi lebih rendah daripada air. Sebab itulah kapal boleh terapung. Sekarang kita masuk bahagian paling penting. Apabila sesuatu objek berada di dalam air, air akan menolak objek itu ke atas. Tolakan ini dipanggil daya apungan. Semakin banyak air yang kapal alihkan, semakin kuat daya apungan yang menolak kapal ke atas. Kapal yang besar akan mengalihkan air dalam jumlah yang sangat banyak. Air yang dialihkan ini seolah-olah menyokong kapal dari bawah. Kapal akan terapung apabila daya apungan sama atau lebih besar daripada berat kapal. Jika berat kapal melebihi daya apungan, barulah kapal akan mula tenggelam. Bayangkan plastisin. Jika awak membentuk plastisin menjadi bola kecil dan meletakkannya ke dalam air, plastisin itu akan tenggelam. Tetapi jika awak membentuk plastisin menjadi seperti mangkuk atau bot kecil, ia boleh terapung. Berat plastisin itu sama, tetapi bentuknya berbeza. Bentuk mangkuk membolehkan plastisin mengalihkan lebih banyak air. Apabila lebih banyak air dialihkan, daya apungan menjadi lebih kuat. Kapal juga berfungsi dengan cara yang sama. Bentuk badan kapal direka khas supaya ia dapat mengalihkan air sebanyak mungkin. Jika kapal bocor dengan teruk, air akan masuk ke dalam badan kapal. Apabila air masuk, ruang udara semakin berkurang. Bila ruang udara berkurang, ketumpatan keseluruhan kapal meningkat. Pada ketika itu, daya apungan tidak lagi cukup untuk menampung berat kapal. Sebab itulah kapal direka dengan banyak bahagian tertutup di dalamnya. Jika satu bahagian bocor, bahagian lain masih boleh membantu kapal kekal terapung buat sementara waktu. Kesimpulannya ada 3 perkara penting. Pertama, kapal mempunyai banyak ruang udara jadi ketumpatannya rendah. Kedua, kapal mengalihkan banyak air lalu menghasilkan daya apungan yang besar. Ketiga, bentuk kapal memang direka khas supaya air boleh menolak kapal ke atas dengan kuat. Sekarang, setiap kali awak melihat kapal besar di laut, awak sudah tahu sebab ia boleh terapung. Bukan kerana magic tetapi kerana sains. Jika awak berminat, kita boleh belajar pula bagaimana kapal terbang boleh terbang walaupun sangat berat.